Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua yang telah berada di dalam dewan dan kepada siapa yang berada di sekeliling dijemput untuk berada bersama-sama mendengar sedikit perkongsian pada petang ini. Bersama kita adalah Ustaz Zahidi bin Abdul Rahim, iaitu pengarah Ustaz Islam saya pun tak ada tahu tentang Okey Ustaz Zahidi boleh bercerita sikit. Tapi tajuk dia pada petang ini adalah merebut pahala, membersihkan jiwa. Dan saya rasa tajuk ini kena pada kita semua. Walaupun kita berada pada gelombang terakhir kita di musim Ramadan ini, tapi perlu kita sedari akan objektif asal mengapa kita berpuasa di bulan Ramadan ini dan bagaimana sepatutnya impak Ramadan tersebut kepada kita semua, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Ustaz ini untuk meneruskan sesi kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara muslim majelis yang saya hormati, yang bagi Datuk, yang bagi Prof, tuan-tuan, kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian. Terutamanya marilah kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan izinnya masih lagi kita diberikan ruang dan peluang oleh Allah untuk berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan yang paling penting sekali, Allah bagi nikmat kesihatan, nikmat segala nikmat di muka bumi ini ya, untuk kita berada, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buang pada bulan Ramadan ini dah masuk hari yang ke-24, malam ke-25 lah. Sedar tak sedar kita berada dalam masa yang terakhir untuk berada pada bulan Ramadan. Kalau kita tengok, Ramadan ini sebenarnya satu perkara yang cukup istimewa dalam kehidupan kita. Kita ada orang yang istimewa dalam kehidupan kita kan. Kita ada ibu kita, kita ada ayah kita, kita ada sahabat kita. Berapa ramai yang telah pergi meninggalkan kita, termasuk orang yang terdekat dengan kita. Kalau saya sendiri secara peribadinya, ibu saya lah berlapan, biasa terkesan kalau Ramadan yang sebelum ni kita masih lagi menghidangkan atau bagi makan wadah berbuka puasa dan berbuka puasa bersama dengan beliau. Jadi kita rasa satu kekosongan, satu kehilangan yang besar, dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala tu, maknanya Allah tarik di muka bumi ini tapi tak terputus dengan doa kita sebagai seorang. Begitu juga rakan-rakan kita, mungkin sahabat-sahabat kita. Kadang-kadang saya di Masjid UPM tu, Arwah Haji Samad, Imam karya, antara partner minum pagi lah, lepas subuh tu kadang-kadang 4,000 orang pun pergi minum dengan dia kan. Tengiang-tengiang lagi dia baca doa lah sebelum kami makan kan. Jadi, dan Ramadan tahun masuk sempat bersama dengan dia. Dan tahun ini juga dia telah meninggal. Dia adalah Alhamdulillah, Allah bagi juga ruang dan peluang sehari sebelum dia meninggal tu saya dapat menziarahi dia. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya dan memberikan keberkatan kepada segala usaha yang dilakukan ini. Jadi bila kita sebut tentang Ramadan, tentang penyucian diri dan bila kita bicara soalan Ramadan ini, ada beberapa perkara yang mungkin saya nak sentuh sikit pada petang ini dan sebagai peringatan untuk diri saya sendiri. Ada mungkin 3 segmen yang saya nak tengok. Mungkin saya akhir kita nak baca sedikit mungkin surah pilihan mana untuk kita tadabbur sedikit, untuk kita hayati sikit apa intipati ayat Quran semua. Tapi bila kita nak lihat tentang akhir Ramadan, iaitu bila tiba sahaja 10 malam terakhir Ramadan ini, semua orang termasuk kita sendiri ini
dah mula muncul, kan? Mula menjadi satu aktiviti yang lebih cergas, kan? Untuk memburu satu malam Lailatul Qadar. Dan itu amat bagus, dan itu memang yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, iaitu bulan Ramadan, Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dia tak kata 1000 lah, dia kata lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin lebih daripada 1000, mungkin 10,000, Allah Alam, kita tak tahu. Kalau kita nak bahagikan lebih kurang 83 tahun umur kita. Jadi kebanyakan misi kita nak capai pahala lebih daripada 1000 bulan. Tetapi memang tak salah pun, memang tak salah kita capai misi tersebut. Tapi sedar tak sedar ada sesuatu perkara yang jauh lebih bernilai juga pada waktu Ramadan ini daripada sekadar angka dan statistik yang kita impikan itu. Namanya adalah mardhatillah, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ini selain daripada kita impikan pahala 1000 tahun tersebut, satu perkara yang kita impikan juga ialah mardhatillah, iaitu keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita faham konsep dan analogi bagaimana dalam kehidupan kita ini, dia ibarat seperti pahala itu ibarat gaji lah, ibarat gaji lah, kan? So tuan-tuan mungkin ada yang memang kebanyakan yang ada bergaji lah. Ini ibarat lah, nak katakan pahala itu nilainya lebih besar. Yang mana andai kata kita dikerja, kita kerja rajin, kita kerja rajin, kan? Cukup bulan majikan tu akan bagi gaji kepada kita. Ini adalah satu transaksi yang adil. Anda buat perkara A dan anda dapat perkara B. So kita kerja, kita dapat gaji. Itu analogi pahala lah. Tetapi redha Allah Subhanahu Wa Taala ini, ia ibarat satu kasih sayang. Redha Allah ibarat satu kasih sayang. Kasih sayang tak berilah. Macam saya bilang tadi tentang kasih kepada mak. Mana dah ganti orang lain berada di seat tersebut, nak kasih dan sayang tak ada ganti dah. Tak ada ganti dah, kan? Tak boleh nak ganti orang lain, kan? Kata dia kata isteri pun rasa mungkin tak sama ke, kan? Bukan dia kata apa, mungkin tak sama sebab kasih dan sayang. Bila kita sebut tentang redha dan ibarat kasih sayang, bayangkanlah seorang ibu dengan anak dia, kan? Walaupun anak ni ada masa buat silap, ada masa kadang terlupa buat kerja, ada masa kadang-kadang cakap tinggi sikit, kan? Tapi mak ni tetap sayang kepada kita dan memaafkan kita sebab dia reda dengan anak. Mana dia reda? Itu perkataan yang dikatakan dengan reda tadi. Begitu juga saya nak kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala reda kita. Sekarang bayangkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh dapat gaji, kan? Kita boleh dapat gaji, kan? Itu dalam bentuk pahala lah. Kita solat, kita ibadah, puasa kita, kan? Puasa kita ni Allah saja yang bagi ganjaran. Kita boleh tahu, kan? Memang atas Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Tapi persoalannya tentang mardhatillah ini adalah bagaimana Allah memandang kita dengan pandangan kasih sayang yang kita nak. Dan bukan sekadar catatan dalam amal dalam buku rekod tersebut, tapi pandang kita dengan kasih sayang. Allah sayang kita. Tapi memang Allah sayang kita sebenarnya. Hatta kita bangun daripada tidur dulu, kan? Kita bangun daripada tidur, kadang-kadang kita lupa bersyukur. Sebab Allah SWT sebut wa qalilan ma tashkur, sikitnya orang yang bersyukur ini. Termasuklah diri orang yang bercakap di hadapan. Kadang-kadang lupa, kan? Bangun daripada tidur terlupa langsung. Sekurang-kurangnya nak panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah bagi di muka bumi ini. Hatta nak baca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sebab manusia, kan, yang kita tahu bangun daripada tidur, kita nak pergi ke mana-mana contohnya, tanpa utamanya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sekali puji bagi Allah yang menghidupkan ba'dama amatana, selepas mematikan kita, wa ilaihi nusyur. Kepadanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat beberapa aktiviti kita, terutamanya pada malam Lailatul Qadar yang kita impikan, kita bangun malam.
Bukti kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita ni tiba-tiba ni kita tersedar. Kita nak pergi bilik air, kita tersedar tanpa kita sedari. Sebenarnya kadang-kadang itu sebenarnya antara bukti Allah kasih dan sayang kepada kita. Waktu ketika itu ramai orang yang dah mati. Ramai orang yang mati ni tidur dah mati lah. Tapi dalam ramai orang yang mati tu, tiba-tiba Allah sedarkan kita, hidupkan kita kembali untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara satu proses yang kita lihat kasih dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu belum kira nikmat yang Allah bagi lagi kepada kita ni. Nikmat mata kita, nikmat telinga kita, nikmat apa-apa sahaja kan. Kalau saya yang paling dekat macam ayah saya, Allahu Akbar, saya bila tengok keadaan dia, mata dia mengeluh kan. Mengeluh, tapi nak buat macam mana? Kita nak kena dengar lah kan. Sebab itu sahaja yang dia ada sekarang. Mulut dia saja yang ada sekarang untuk bercakap. Telinga dia tak dengar, kita cakap dia nak, kita terpaksa cakap kuat, kan? Kita nak sebut apa, kita nak tunjuk apa-apa dia tak nampak. Hatta nak makan pun kita kena cubitkan lauk-lauk untuk dia kan. Satu nikmat yang Allah hilangkan waktu ketika ini yang depan mata kita. Ya Allah. Bagaimana kalau Allah uji pula kita tak tahu. Dan sekarang Allah uji kepada orang yang saya jaga, belum diuji kepada diri kita. Sebab penglihatan kita ini adalah sementara. Allah nak tarik pada bila-bila masa saja, Allah akan tarik pada bila masa. Itu buktinya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mungkin ada antara kita memikirkan asal kita masuk je syurga cukuplah. Tapi sebenarnya syurga itu adalah sendirinya adalah kesan daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Penting redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang indahnya syurga ini yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Namun di hujung ayat tersebut Allah bagi satu plot twist yang sangat indah yang untuk kita belajar sesuatu. Apa ayat Quran yang dinyatakan, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatin fi jannah adn wa ridwanan min Allah akbar zalika wal fawzul azim. Apa maksud ayat ini? Allah menjadikan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Ada yang Allah jadi orang-orang yang beriman ni, lelaki dan perempuan, akan beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat yang baik di dalam syurga ada, serta keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaan balasannya dan demikian itu kejayaan yang besar. Dan disebut serta keredaan Allah, tidak disebut keredaan Allah. Maknanya di sini dalam ayat ini, saya ulang sebelum, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, lelaki, wanita akan beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Syurga kita tak boleh bayang macam mana syurga tu di bawah sungai. Kita pergi tempat-tempat sungai tu rasa macam tenang kan. Saya baru pergi first time saya pergi dekat Bukit Tinggi tu. Ada satu dekat tempat yang perkampungan Jepun kan. Ada air turun di bawah tu. Ada rasa sejuk, nikmat ni rasa macam rasa satu perkara yang nikmat semua kan. Kalau kita pergi sungai tu, kita pergi dalam keadaan yang rasa tenang kan. Dalam keadaan keseramputan fikiran kita, dalam keadaan kita berfikir banyak, kita melihat air sungai yang mengalir, kita rasa cukup tenang. Tetapi kalau kita lihat syurga yang mengalir di bawah tu, syurga kita tahu. Duduk ke atas tu tengok, saya tak pernah pergi luar negara yang nampak lagi cantik lah. Tak pernah sampai lagi lah kan. Tak pernah sampai, tapi bila tengok gambar tu, Masya Allah, Subhanallah kan, bagaimana mengalirnya sungai tersebut. Dan disebut tentang redha Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Dan keredaan Allah itu adalah lebih besar sebenarnya utamaannya. Yang demikian itu adalah kemenangan yang cukup besar kalau kita dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting dalam satu bicara persoalan yang saya bincangkan pada hari ini ialah pahala itu sebenarnya mungkin satu tiket untuk kita masuk ke syurga. Pahala itu satu tiket, satu perkara yang memang yang kita nak masuk ke syurga, kita akan dilihat dengan apa-apa perbuatan kita di dunia ini. Kita akan dibalas dengan amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini, walaupun sedikit. Kita buat baik, kan? Kita tolong orang, kita buat
tingkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tingkatkan hubungan dengan manusia kan. Jadi tetapi keredaan Allah yang buatkan kita layak berada di sisi Allah selama-lamanya kan. Syurga ini merupakan satu yang cukup istimewa kepada kita. Jadi untuk berkaitan dengan perkara yang kita bincangkan tentang redha Allah Subhanahu Wa Taala ini, mungkin kita boleh perbaiki atau mula-mula beberapa perkara mulai pada hari ini lah. Iaitu yang pertama, mungkin jangan kita fikirlah punya solat ni hanya untuk kayakan tabung pahala saja kan. Tapi solat ni sebenarnya kan, sebenarnya kita nak supaya Allah juga pandang kita. Allah pandang kita, Allah bagi rahmat kepada kita. Sebab tu dalam doa iftitah tu kalau kita hayati kita angkat, kita lihat Allahu Akbar, kita angkat takbir Allahu Akbar kan, akbar isim tafdhil. Jadi kita dah serah kan segala urusan-urusan dunia ni dah, tapi kan kita pergi kepada menuju kepada satu misi kita untuk memperlengkapkan kesempurnaan solat kita. Dan ada satu kata ikrar kita, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan kita nak juga dalam permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah terima solat kita ini sebaik-baiknya. Allah terima solat kita ini sebagai sesuatu yang amat berharga dalam kehidupan kita. Kita bimbang solat ini kita lakukan sekadar sahaja, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak diangkat sebagai satu perkara yang dia kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita pastikan juga kadang-kadang kita tak perlu paksa sangatlah itu buat perkara-perkara itu terlalu struggle sangat. Tapi kadang-kadang hati kita tidak khusyuk kan, tak tumpukan sebenarnya. Kadang-kadang kita nak solat, kadang-kadang kita tak dapat menumpukan sesuatu juga, tak bagus juga. Bagaimana kita nak memastikan bahawa solat kita itu dapat dilakukan dengan sebaik? Bagaimana kita nak mencapai ciri-ciri insan yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 yang kita akan buka sedikit nanti, kita bicarakan bagaimana kan saranan-saranan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang seterusnya ialah kita kena memastikan juga bahawa rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dipertingkatkan pada setiap hari dan setiap masa dengan ibadah solatnya, dengan ibadah baca Al-Quran, dengan ibadah-ibadah infaknya, dan akhirnya menatijahkan ianya satu perkara yang menjadi bekalan kita di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah. Ini antara usaha-usaha yang kita laksanakan. Antara perkara yang mungkin saya masuk ke fasa yang kedua tadi berkaitan dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita dah banyak khatam Al-Quran kan. Semalam di Masjid IPM kita dah buat, ketua pun ada melaksanakan program khatam Al-Quran. Jadi apa yang sedikit kita nak cari intipati berkaitan dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang kita nak baca sedikit berkaitan dengan surah Al-Mu'minun. Tuan-tuan biasa ada Quran, ada apa. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 kan, ayat 1 hingga 11 ni iaitu kalau kita baca dahulu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ayat 1 hingga 11 kita lihat sedikit
Sebenarnya apa intisari kejayaan orang-orang mukmin? Tadi dah masuk segmen redha Allah, dan antara perkara yang kita lihat ialah orang-orang yang beriman. Allah jadikan orang-orang yang beriman lelaki dengan perempuan di syurga. Jadi apa pula kejayaan orang yang beriman? Kita nak tengok pula. Kita baca biasa baca surah Al-Mu'minun kan. Jadi ayat pertama ialah qad aflahal mu'minun, iaitu sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Aflaha maksudnya berjaya sepenuhnya di dunia dan akhirat. Kadang-kadang dengan apa yang kita lakukan ni sebenarnya kita dah dapat kejayaan di dunia pun Allah dah bagi dah. Kejayaan di dunia ni mungkin berbentuk karier kita, kerjaya kita, keluarga kita, persekitaran kita, anak-anak kita, apa lagi? Mungkin harta kita, Allah dah bagi. Dan kejayaan dalam Islam bukan hanya material, tetapi kejayaan membentuk rohani kita, akhlak kita, kehidupan akhirat kita. Jadi bila kita berjaya ni maksudnya segmen di dunia satu, segmen di akhirat satu. Kita nak gabung jadi. Banyak orang dapat kejayaan dunia, tapi kadang Allah tak bagi lagi bentuk-bentuk untuk dapat kejayaan di akhirat. Tapi kita belum pasti pengakhirannya pun kan. Kadang-kadang dia berada dalam ruang lingkup yang hiruk-biruk dalam keadaan sekarang, tetapi Allah izinkan dia kematian itu dalam keadaan yang baik. Kita ada juga pengalaman kita lihat kan. Mungkin pernah kita uruskan, pernah kita mendengar kan. Akhirnya adalah dia berjaya atas asbab redha Allah juga kan. Allah nak dia berjaya. Tapi kita bimbang lah kan. Kita bimbang yang kita dah usaha ni kita tak dapat. Tapi ini tak boleh lah kita kata tak boleh kita usaha juga. Sebab itu adalah satu proses yang perlu kita lakukan sebab kita nak berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi bulan Ramadan ni banyak peluang-peluang lah. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ni kan. Bulan Ramadan ni banyak peluang-peluang. Infaknya kan. Infak ni banyak lagi peluang ni. Di masjid ni perlu lagi, di masjid IPM perlu lagi kan. Ramai orang yang memerlukan. Saya first Ramadan tu ada seorang yang WhatsApp saya kan. Tak, dia dah bersalah pilihan. Dia bersalah pilihan. Setiap kali Ramadan saya pasal 30 hari tu memang dia akan berbuka di masjid. Satu puan ya, memang saya perasan. Tapi dia ambil apa ni, mungkin dia bersalah untuk alam. First Ramadan WhatsApp saya, Ustaz, dia kata, boleh tak Ustaz, saya nak pinjam RM20 sebab anak saya yang umur 1 tahun 4 bulan nak susu. Ikan libur lah dulu sebelum dia minta nak pinjam RM20. Dia kadang orang susah ni, kadang tahap dia rasa dia tu rasa jadi dia perlu sangat kan. Betapa ramai ni orang yang memerlukan sebenarnya kan. Pengalaman saya 5 tahun duduk di pusat-pusat wakaf zakat dan yang dalamnya UPM tu, berapa ramai ni ya Allah kan. Kita rasa Allah buat. Kita fikir rasa macam kadang apa ni, syukurnya kita ni rasa kan. Tak ternilai dengan apa yang kita dapat. Allah bagi kita ni nikmat makan, tetapi Allah uji banyak lagi orang-orang yang amat memerlukan. Saya pergi keluar juga untuk pergi ziarah beberapa rumah belajar masa di Wazan Ustaz daripada seluruh Malaysia ni kan. Saya boleh tengok lagi ada rumah-rumah yang di tanah lah kan. Tanah ni maksudnya dapur dia atas ni dan bawah tu dapur dengan tanah lagi. Saya boleh lihat lagi sebenarnya ada kehidupan yang berbeza. Dan ada satu kes tu terpaksa buat rumah di parking dekat shopping complex gitu kan. Saya sebenarnya tak boleh terfikirlah ada juga macam tu kan. Sebab dah tak mampu. Waktu ketika tu mak dia menjahit kat situ dan ayahnya sebagai security, dan ada ihsan daripada pihak tempat tersebut buat tempat sedikit. Dia tak boleh terfikir bahawa ini sebenarnya yang Allah bagi. Tapi kita tak tahu. Mungkin Allah uji, tapi kita tak tahu amal ibadah dia kan. Dengan rasa syukur dia, dengan rasa dia, dengan ibadah dia, mungkin antara itu perkara yang lebih baik daripada kita. Yang kita kadang-kadang rumah dekat masjid kan, kadang tak pergi masjid pun tak tahu kan. Rumah 3-4 langkah daripada masjid, rumah yang dekat sangat. Kadang-kadang kita rasa ya Allah, sebab Allah tak pilih kita. Allah tak pilih. Kita tak ada, Allah tak pilih kita menjadi orang yang masuk dalam golongan orang yang berjaya.
iaitu kita nak kena pastikan bahawa kehidupan kita ini berjaya di dunia dan di akhirat tadi. Syukuri. Yang seterusnya ayatnya alladzina hum fi solatihim khashi'un. Yang saya tekankan juga tadi berkaitan dengan khusyuk dalam solat. Ayat ini iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Khusyuk ni maksudnya dengan hati yang hadir, fokus dan tunduk kepada solat, kan? Sebab bicara kita, komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala berlaku dalam waktu solat. Bagaimana solat tersebut boleh membentuk kepribadian kita sehingga menatijahkan, menjadikan adab dan akhlak kita itu terbaik dengan apa yang kita lakukan setiap hari, kan? Sebab tu dalam solat juga sebenarnya satu doa yang wajiblah kita baca, kan? Wajiblah kita baca, kita baca tu tidak salah, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Mungkin kadang-kadang bukan tuan-tuan saya sendiri baca Al-Fatihah, kan? Saya memang kadang-kadang lupa juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kat situ sebenarnya kita nak minta dengan Allah SWT. Yang banyak sebenarnya permohonan kita waktu solat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan solat ini sebenarnya bukan sekadar pergerakan fizikal saja, tetapi adalah merupakan pergerakan spiritual kita, supaya kita boleh berada dalam keadaan yang tenang, keadaan yang mendamaikan, keadaan yang boleh memberikan satu perkara yang boleh bentuk kepribadian hidup kita, insya-Allah. Apa seterusnya dalam surah Al-Mu'minun ini ialah ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini sesuai juga dalam bulan Ramadan, iaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka yang menjauhkan diri daripada perkara yang sia-sia. Sebab tu puasa ini bukan sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga, kan? Dah masuk ke hari yang ke-24 ni. Kan 24 ni kita dah rasakan macam kita dah stabil sikit lah, kan? Mungkin sebab kita punya badan pun dah okey, kan? Sebelum ni semua waktu badan kita ni diisi dengan tak tahu macam mana dia punya makanan-makanan. Start daripada pagi, start pukul 10 tu kita masuk lagi tengah hari, kan? Jadi mungkin telah dibersihkan banyak, dan dari sains pun saya rasa banyak kajian-kajian tentang kebaikan tentang puasa ini. Tetapi bukan puasa ini juga adalah untuk mendidik daripada kita meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia ni banyak, kan? Perkara-perkara yang boleh dari segi percakapan kita, dari segi perbuatan kita yang tak memberikan manfaat kepada kita. Kadang-kadang kita lebih menjaga masa kita lagi pada bulan Ramadan, terutamanya waktu solat kita, kan? Waktu solat dia penting. Sebab disiplin tu waktu subuh tu, kan? Waktu subuh yang sebelum ni kadang-kadang kita jarang kita bersedia untuk sahur dahulu. Itu adalah satu proses untuk kita disiplinkan diri kita untuk pergi sekurang-kurangnya untuk solat tepat pada waktu, dan lebih baik adalah beriman, lebih baik. Dan sebelum, iaitu kalau sebelum tu kita kadang-kadang jarang ataupun boleh katakan mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, kan, nak qiyam, kan? Tetapi kita ambillah kesempatan pada bulan Ramadan ini mendisiplinkan untuk qiyam, kan? Untuk bangun, untuk solat sekurang-kurangnya 2 rakaat, kan? Betapa hebatnya Allah, betapa kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kan? Dia bagi apabila kita ni cuba melampahkan masa kita untuk menunaikan ibadah qiyam. Seterusnya ialah waktu-waktu seterusnya, waktu duha, sebab kita tak sibuk ni nak pergi makan, tak sibuk. Waktu jemaah zuhur tu mungkin kita boleh pergi, asarnya, kan, maghribnya dan isyak. Dan akhirnya menatijahkan satu disiplin hidup yang boleh kita bawa 11 bulan yang akan datang. 11 bulan yang akan datang kita biar. Ini saya pun cuba. Ini ada lagi bagi ni. Kalau tak mampu buat ni, saya pun kena cuba pastikan supaya ia dapat dilaksanakan, supaya ia menjadi satu tabiat, satu aktiviti yang penting kita laksanakan pada setiap hari, insya-Allah.
Iaitu meninggalkan tadi perkataan-perkataan yang sia-sia ini adalah banyak juga. Contohnya kita mungkin bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah, dan telefon kita ni juga sebenarnya antara perkara-perkara yang mungkin boleh kita sisihkan sedikit lah daripada banyak kita tengok TikTok ke, tengok Facebook ke, alangkah indahnya kan. Sekurang-kurangnya kita baca Quran kat situ dan kita pastikan bahawa disiplin itu dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita pada bulan Ramadan. Yang keempat ialah walladzina hum bizzakati fa'ilun. Ini juga tuan-tuan dan puan-puan, walladzina hum bizzakati fa'ilun. Tuan-tuan dah bayar zakat kan? Ada yang mungkin kadang-kadang nak penghujung kan. Kalau masih DPR tu, yang biasa nak penghujung biasa orang international lah. Saya punya staff tu kadang dah dekat-dekat nak solat pun ada lagi yang datang kan, beratur kan. Jadi kalau boleh selesai. Saya alhamdulillah dah selesai. Semalam saya buat saya selesai kan. Bimbang kan. Kita selesaikan kerja awal lagi bagus kan. Kadang-kadang kita nak kejar yang hujung-hujung pun kadang-kadang kita pun boleh takut terlalu. Dan juga ada zakat-zakat lain yang diperlukan untuk kita sucikan hati kita. Punya ramai lagi pengalaman saya juga dalam 5 tahun tu. Punya ramai lagi yang tak tahu tentang kewajipan berzakat, zakat-zakat yang lain kan. Punya kejahilan itu masih ada yang perlu dakwah yang masih berurusan. Tapi alhamdulillah sekarang ni makin lama dah makin berkembang, makin lama makin hebat kan. Tahun 2010, tahun 2007 saya ingat saya balik daripada Bintulu. Kalau di bahagian pembelajar tu saya ingat lagi zakat pada ketika tu 800,000 2010, 2007 saya balik daripada Bintulu. So saya dia mana menguruskan syek-syek kebajikan, saya tengok tu ada zakat. Waktu tu UPM telah dilantik sebagai penolong amin tahun 2007 tu ni collection waktu kita tu 800,000 sahaja. 800,000 masa tu separuh dibandingkan kepada UPM sebagai penolong amin lah. Tapi sehingga sekarang tahun 2026 yang terkini sekitar dalam 9 juta dah sekarang collection kita tahunan yang dilantik di bawah universiti lah. Yang itu kita lihat kefahaman dan makin masyarakat tahu kan, tentang zakat-zakat selain daripada zakat fitrah. Mungkin dari segi ilmunya, mungkin dari segi dakwahnya, mungkin juga kita lah dalam fikiran kita sendiri saya nampak dah banyak isu dakwah-dakwah yang kita kembangkan dan akhirnya menatijahkan banyak usaha-usaha pengislaman berlaku dan akhirnya menatijahkan satu impak yang besar pada kehidupan kita. Okay, bagi Datuk tentang dakwah di Hidayah Center. KUPM ni sebenarnya ada, kami dilantik untuk pengislaman kan. Tetapi kelemahan yang kami lakukan adalah kami tak buat kelas, kami tak buat bimbingan. Ini yang saya masih belum dapat lagi jalan mungkin antara perkara yang perlu dipikirkan di universiti tu. Hari itu 3 hari lagi Nigeria, ada orang Nigeria yang Islam. Tetapi di situ antara kadang-kadang kelemahan kita sebagai pemimpin lah juga kan. Kadang-kadang kita tak puas kan, akhirnya kadang kita tumpu banyak akhirnya satu benda yang kita terleka. Jadi antara perkara yang perlu kita perbaiki untuk kehidupan kita insya-Allah. Ini antara perkara-perkara yang saya katakan berkaitan dengan zakat. Zakat juga ada sumber-sumber yang dikhususkan untuk mualaf kan. Ada yang bukan khusus saja untuk asnaf fakir miskin, ada juga dikhususkan untuk mualaf. Ada portion-portion. Sebab tu kita kena laksanakan kewajipan tersebut, iaitu yang disebutkan untuk menjadi orang-orang yang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima ialah menjaga kehormatan diri. Orang mukmin ini menjaga kehormatan diri, dan tidak melakukan hubungan yang terlarang kecuali dengan pasangan yang halal. Islam ni menjaga maruah kita, dari segi kesucian kita, dari segi keturunan kita kan. Jadi kita menjagalah, sebab tu kita selalu nak doakan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kan zuriat-zuriat dari keturunan kita ni kan baik kan, dan jadi penyejuk hati kita. Penyejuk hati kita ni bukan kaya lah sebenarnya kan. Penyejuk hati kita ni dari segi akhlak, dari segi tingkah lakunya, dan akhirnya memberikan impak yang besar dalam kehidupan kita insya-Allah. Yang keenam ialah walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim yang diusahakan amanah. Dan tuan dalam keram sendiri pun saya rasa kita banyak amanah kan. Amanah yang masih besar lagi usaha dakwah kita kan. Banyak lagi
perkara-perkara yang belum diselesaikan. Tetapi alhamdulillah dia dapat berkembang dengan baik, dia dapat diluaskan dengan baik. Amanah-amanah kita sebagai seorang pemimpin, kan? Tapi bila kita jadi pemimpin ni sebenarnya memang kita akan diuji dengan banyak perkara, kan? Tak semua kita sebagai pemimpin yang orang suka, kan? Tak semua perkara yang kita buat orang suka. Tak semua perkara yang kita buat ni orang boleh terima. Itu antara satu perkara yang kita belajar dalam segi aspek kepimpinan. Begitu juga dalam kepimpinan keluarga kita, kepimpinan masyarakat kita, kan? Juga kita kena pastikan kalau kita berada dalam ruang lingkup masyarakat sekarang ni, apakah tindakan-tindakan kita, apakah keputusan-keputusan kita, apakah perkara-perkara yang boleh membimbing kita dan membentuk kita menjadi seorang pemimpin yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam kelompok, kita berada sekarang inilah, kan? Orang yang berada sekeliling kita ni yang memberikan pandangan, memberikan teguran kepada kita, kan? Kerana amanah itu adalah satu perkara yang cukup tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara pertama, perkara yang akan ditaati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang amanah. Ini perkara yang akan diberikan satu ganjaran kalau kita melaksanakan dengan sebaik yang mungkin, kan? Tapi kalau kita engkar, kita ambil mudah, maka kita akan dipertanggungjawabkan dengan amanah-amanah yang kita laksanakan. Itu nak dikaitkan dengan amanah tadi, nak jadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh ialah walladzina hum 'alas salawati yuhafizun. Disebut tadi khusyuk, ini orang-orang yang menjaga solat. Disiplin tadi lah. Kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Ramadan ini boleh membentuk diri kita ni, akhirnya disiplin kita menjadi orang yang paling utama datang solat tepat pada waktu. Yang kedua ialah kita rasa rindu dan rasa macam satu tak cukup dalam kehidupan kita kalau kita tak pergi solat berjemaah pada tiap-tiap waktu. Yang ketiga ialah kita rasa kurang bila dalam solat kita tak faham langsung apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita sujud, waktu kita rukuk, waktu kita sujud, kan, banyak sangat permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik yang mungkin. Jadi kita berdoakan supaya kita dapat menjaga ibadah solat kita ini dengan sebaik yang mungkin, insya-Allah, terutamanya pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Yang seterusnya ialah ajaran mukmin ini ialah itu orang yang akan mewarisi syurga Firdaus dan mereka yang akan kekal dalamnya. Ini syurga yang tertinggi yang kita nak, kan? Jadi kalau kita lihat apa yang kita boleh lihat dalam segmen yang kita bicarakan tadi, pertama perintah Allah, yang kedua ini berkaitan dengan kejayaan orang mukmin ini. Yang pertamanya kalau kita tengok dalam era dia, pertama tentang solat, yang kedua tentang akhlak, yang ketiga tentang amanah, yang keempat tentang disiplin kita, yang akhirnya menatijah rizal adalah syurga Firdaus. Solat, akhlak, amanah, disiplin, akhirnya natijah syurga Firdaus. Dan surah Al-Mu'minun ni kalau kita boleh, mungkin kita boleh explore lagi lah, kan? Baca tafsir tu, tengok, faham lagi, mungkin boleh belajar lagi, mungkin boleh mengikuti lagi orang tafsir, kan? Saya tak bidang tafsir lah, saya cerita tentang servis untuk diri saya dan untuk yang ada kat sini, dan tuan-tuan mungkin lebih arif, tetapi sekadar peringatan bahawa intipati ayat surah Al-Mu'minun tersebut sebenarnya cukup untuk kita juga jadikan motivasi, terutamanya pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, insya-Allah. Baik, seterusnya apa yang saya nak kongsikan sedikit lagi, segmen yang ketiga, iaitu yang sedang kita buat sekarang Ramadan ini, kan? Iaitu tentang kunci emas yang kita takut kita terlepas pandang. Apa kunci emas? Kunci emas. Dia kata sebut tentang kunci emas ni. Kita rasa pernah ada rasa dengan beban dosa yang banyak sangat. Okay, kita tak tahu rasa silap kita, kan? Kita rasa macam beban dosa kita tu menghantui sangat diri kita dengan kesilapan dan kesalahan. Sebab dosa ni, ada dosa yang Allah je yang tahu kita buat sebenarnya, kan? Macam puasa lah sebenarnya. Puasa ni kalau kita nak berbuka bila-bila masa boleh je, kan?
kan, tanpa kita, sebab ini antara kita dengan Allah kan? Antara kita dengan Allah kan? Rasa malu nak adab Allah Subhanahu Wa Taala. Benar tak? Rasa malu sangat banyak kita buat kan. Tetapi satu yang saya katakan tentang kunci emas tu ialah tentang doa kan? Doa yang memang selalu orang sebut pun dan selalu kita dengar peringatannya. Dan sebenarnya ini adalah merupakan rahsia yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita melalui isteri tercinta kita. Doa ini adalah doa rahsia besar yang diajarkan sendiri oleh kekasih Allah, iaitu Nabi Rasulullah SAW kepada isteri tercinta baginda Sayyidatina Aisyah. Maknanya Rasulullah SAW ni ajar doa ini untuk dibaca. Dia kata, kalaulah bertemu dengan bulan Lailatul Qadar, apakah hadiah yang terbesar kan? Apakah benda yang paling besar kan? Yang doa yang paling elok untuk dibaca, permohonan yang paling elok dibaca, iaitu doa Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ini doa yang ini benar sebenarnya rahsia lah. Dia bila rahsia tu kadang-kadang kita ni biasa dengar lah, tapi ada orang banyak lagi orang tak tahu kan. Ramai lagi orang yang luar kadang-kadang tak tahu, sebab kadang-kadang dia pun tak dapat maklumat. Kita ni mungkin kita dengar khutbah kan, kita dengar tazkirah kan, tapi ini adalah satu rahsia besar kan, rahsia besar yang kunci emas kan, iaitu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai yang orang ingat ampun dan maaf tu dia sama kan? Ampun dan maaf kan, Al-Ghafur dengan Al-Afu kan? Yang mana satu yang kita nak dua-dua lah, nak minta keampunan, kita nak juga daripada kemaafan. Al-Ghafur ni maksudnya ialah contoh bayangkan kita buat salah, kita buat salah, kita kat sekolah kan, ataupun apa-apa lah, kita buat salah, Allah ampunkan kita. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, kita ampunkan dosa kan? Dan Allah ampunkan kita, tapi dia tahu kita dah yang dia ampunkan dosa kita. Tapi rekod tu masih tersimpan kan? Rekod data tu masih ada kan? Mungkin dalam amalan kita kan, amalan kita kan. Dan daripada masyarakat nanti mungkin ada rekod kita, Wallahu a'lam. Tetapi mungkin Allah menutupinya daripada pandangan orang lain, tetapi secara hakikatnya daripada pandangan Allah SWT ada. Itu dikatakan dengan ka'fu. Allahumma innaka 'afuwwun, iaitu yang maha pemaaf kan? Pemaaf, ampun dan maaf. Maaf ni lain kan? Maaf ni yang paling wing sekali, paling wing sekali kan? Bila kita sebut afu, Allah ni bukan sekadar ampunkan kita, tapi Allah padamkan terus rekod kita. Ini yang kita tak kan? Allah padamkan kita rekod kita ni seolah-olah kita tak pernah melakukan apa-apa. Betul-betul permanent dia punya delete itu, permanent kan? Ini yang kita nak minta kan? Sebab tu Nabi bagi tahu kepada Aisyah kan? Maknanya betapa pentingnya beza di antara maaf dan juga al-'afwu kan? Keampunan. Betul ada tuhibbul 'afwa, iaitu kan Allah ni suka kan? Allah ni sangat suka untuk memaafkan. Ini part yang paling memujakan kita dalam doa yang disebut tuhibbul 'afwa, yang bermaksud kau suka memaafkan, insya-Allah. Kalau kita dapat satu perkara ni, contohlah apa cerita dia, contohnya kita bayangkan satu cerita lah, contohnya kalau kita nak minta ilmu dengan seorang jutawan kan? Kita nak minta ilmu dengan seorang jutawan yang memang hobi utamanya dia memang adalah bagi duit kan? Dia bagi duit. Jadi adakah dia marah? Tak, dia tak marah. Kita minta, dia bagi kan? Dia tak akan marah, dan dia akan tersenyum, dan dia akan beri dengan senang hati dan dengan tangan yang tinggi. Maknanya begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala ni kan? Dia suka, dia cinta, dia gemar untuk memaafkan hamba-Nya. Kita dah nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa keberatan kan? Tanpa keberatan, minta supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan pada bulan Ramadan ini yang berbaki 6 hari ini,
kita pun belum pasti lagi tamat kita ni sebenarnya Ramadan ni, tak pasti lagi kan. Ada berbagi 6 hari ni kita belum bagi jaminan, sebab saya dulu saya kata ayah saya 90, saya 49. Tentang saya pergi dulu kan, dalam keadaan dia dah tak larat sangat tu, tapi Allah nak kali tu dia masa yang paling dekat cerita dalam kehidupan saya, abang saya, arwah abang saya meninggal sewaktu bawa kereta. Dia cerita sedikit bawa kereta. Ayah dan mak saya berada di belakang mata ketika tu. Isteri dia memang, isteri abang saya ni memang paralyzed lah, terlantar sikit lah. Terlantar dia memang dah tak boleh nak gerak segala kan. Abang saya tu dia bersara awal. Pagi tu dia sempat bawa mak dengan ayah saya pergi sarapan. Pergi sarapan minum pagi semua, nak bawa buat isteri dia lah. Pukul 10 pagi dia sempat bagi hikmat lagi, bawa mak saya pergi ke bilik air. Pergi ke bilik air tandas. Tapi Allah takdirkan suatu bawa kereta ni, dia kata kita ni tak tahu bila masa dalam keadaan yang macam mana. Allah takdirkan naik terus pipi, terus stroke, dan alhamdulillah dia boleh parking kereta dan tak ada dalam keadaan yang agak curang keadaan parking. Dan Allah takdirkan pukul 12 malam, sekitar pukul 11 malam dia meninggal. Mudah semua meninggal. Sebab tu saya katakan bahawa kita kena bersedia, kerana kita tak dapat kesempatan untuk mengakhiri bulan Ramadan. Tapi ada kata ini adalah Ramadan yang terakhir kita mintalah supaya Allah menerima segala amalan kita untuk sekadar yang ada dalam tempoh ini. Dan juga Ramadan yang lalu juga adalah Ramadan yang terbaik. Bila cerita pasal umur, bila saat pengakhiran ni, sebenarnya suatu benda yang kita perlu bersedia dengan, dalam keadaan kita sihat, dalam keadaan kita diberikan kemudahan apa-apa saja. Jadi kita tak ada jaminan untuk kita dapat pengakhiran bulan Ramadan insya-Allah. Jadi berbaki daripada 6 hari ini, mungkin ada beberapa perkara yang saya sebut tadi. Yang pertama tadi adalah segmen tentang rahmat, mardhat, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi carilah jalan, usahakanlah yang terbaik untuk kita dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang kedua, intipati dalam surah Al-Mu'minun tersebut, ayat 1 hingga 11 tersebut banyak memberikan satu peringatan kepada kita atau nasihat kepada kita yang akhirnya menatijahkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita ini. Ialah kalau kita lihat, ialah bagaimana kita nak mencapai tahap solat yang terbaik, kita nak juga mencapai tahap hubungan kita dengan Allah juga yang terbaik, dan kita nak meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, dan juga kita nak pastikan supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu juga menempatkan kita di syurga Firdaus yang paling kita impikan sebagai seorang orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya adalah berkaitan dengan doa yang Nabi ajar kan. Cubalah kita selusuri ataupun kita jadikan ianya sebagai satu perkara yang jangan terlepas bila-bila masa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni suka memaafkan sangat kepada kita kan. Sebab kita nak deletekan segala perbuatan sia-sia kita di dunia ni, insya-Allah. Kita tak nak dah ada rekod-rekod kita dah. Kita nak keluar daripada madrasah Ramadan kali ini dengan madrasah Ramadan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan penutup secara keseluruhannya, marilah kita mempertingkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pertingkatkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu. Banyak sunah-sunah Nabi, banyak perkara-perkara Nabi yang lakukan yang kita boleh jadikan ikutan. Yang ketiga, rasa cinta dan kasih sayang kita kepada mak dan ayah kita kan. Kalau ada mak dan ayah kita ni,
kita lah juga Ramadan yang Allah bagi juga kekuatan untuk kita memberikan hikmah yang terbaik kepada mereka. Tapi andai kata dia dah tak ada, jangan putuskan kan doa kita kepada mereka untuk meningkatkan rasa sayang dan kasih kepada ibu bapa kita. Yang keempat ialah rasa cinta kita kepada umat. Ada hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi diri sendiri. Jadi kita bawalah, ini usaha yang sedang kita lakukan sekarang ini. Bawa usaha dakwah kita, bawa anak-anak kita kan. Kita tengok kat luar tadi banyak anak-anak kita berada di sini. Ini usaha-usaha kita kan, usaha dakwah kita. Kadang kita kasih dan sayang kita kepada mereka, dan akhirnya mereka ni akan menjadi pemimpin kepada negara kita, dan akhir sekali cinta kepada kecemerlangan. Dan insyaAllah kita nak cemerlang dunia dan kita nak cemerlang akhirat. InsyaAllah semoga puasa kali ini juga kita cemerlang ibadah infaknya, ibadah tarawihnya, ibadah apa-apa segmen ibadah. Semoga kita mendapat rahmat dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah untuk akhirnya saya akhiri sedikitlah dengan doa. Semoga mungkin Allah mengangkat juga lah doa-doa kita kan di bulan Ramadan insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah, kami menadahkan kepada-Mu dengan penuh keinsafan, ya Allah. Ampunkanlah dosa saudara kami, ampunkanlah saudara, rahmatilah diri kami, sejahterakanlah kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa dekat dengan-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa menjaga amal ibadah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu, ya Allah, yang sentiasa rasa syukur di atas segala nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sampaikanlah kami ke penghujung bulan Ramadan dalam keadaan yang sihat, ya Allah, sejahtera dan penuh keimanan. Kurniakan kepada kami kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, ya Allah. Mendirikan solat tarawih dengan khusyuk, memperbanyakkan tilawah Al-Quran, zikir dan doa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan kali ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Ampunkanlah Allah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, serta seluruh muslimin muslimat sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali kepada Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami dari sifat riya, ujub, hasad, dengki dan segala penyakit hati, ya Allah. Lebuhkan jiwa kami untuk mudah memaafkan, ya Allah, dengan bersedekah dan istiqamah dalam melakukan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan perubahan dalam hidup kami, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan perubahan dalam hidup kami, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai bulan perubahan dalam hidup kami, ya Allah. Ubahkanlah kelalaian kami kepada kesedaran, ya Allah. Ubahkanlah kelemahan kami kepada kekuatan untuk beribadah. Ubahkanlah kesedihan kami kepada ketenangan dan harapan, ya Allah. Rezekikanlah kami untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang Kau terima amalannya, ya Allah. Kau bebaskan dari api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah negara kami, pemimpin-pemimpin kami, keluarga kami dan generasi akan datang. Satukanlah hati kami dalam kebaikan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.